Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Staf Muda Pertahanan Awam Muhammad Aizat bin Azmi dan rakan penyampai saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Najwa binti Muhammad Tarmizi dalam kapsul APM edisi 10 April bagi tahun 2025. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini, Majlis Perasmian Penutup Sambutan Bulan Pertahanan Awam tahun 2025 dan Majlis Penyampaian Watika Brigade Seni Kreatif APM tahun 2025. Pada 8 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah menghadiri Majlis Perasmian Penutup Sambutan Bulan Pertahanan Awam tahun 2025 Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Majlis dimulakan dengan bacaan ikrar oleh Kapten Pertahanan Awam Muhammad Farhan bin Hamid dan bacaan doa oleh Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Khairul Hasnawi bin Huzair. Diteruskan pula dengan sesi penganugerahan Bintang Parlimen Utama BPU Pertahanan Awam kepada Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM dan penyampaian watika pegawai kehormat dan pegawai bersekutu APM serta pelancaran sayap pertahanan awam, luar negara, Brigade Seni Kreatif dan sistem aplikasi pengurusan pegawai kehormat dan pegawai bersekutu APM. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, bersama Yang Berhormat Datuk Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, Menteri Komunikasi, DIG Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche, Timbalan Ketua Polis Negara, Yang Amat Setia, Timbalan Ketua Pesuruhjaya APM, Pengarah APM Negeri dan Komandan Pusat Latihan APM, pegawai dan anggota APM. pada 8 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menyempurnakan Majlis Penyampaian Watika Brigade Seni Kreatif APM bertempat di Auditorium Tun Teja, Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Majlis dimulakan dengan bacaan ikrar oleh Kapten Pertahanan Awam Muhammad Farhan bin Hamid dan bacaan doa oleh Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Khairul Hasnawi bin Uzar. Majlis diteruskan pula dengan sesi penyampaian watikah Brigade Seni Kreatif pada 171 orang penerima yang terdiri daripada pegawai bersekutu APM. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM, bersama Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan APM yang berbahagia Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam Rozaidi bin Abdul Jamil, Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Industri Kebajikan dan Data Industri Finas, Pengarah APM Negeri dan Komandan Pusat Latihan APM, Pegawai Kehormat dan Pegawai Bersekutu APM, Pegawai Kanan APM serta para penerima watika pelantikan. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima watika. Semoga pelantikan ini dapat menyuntik semangat buat semua warga APM untuk terus cemerlang di masa yang akan datang. Pada 4 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah mengadakan lawatan kerja rasmi yang bertempat di tapak bencana kebakaran paip gas asli Pos Kawalan Tempat Kejadian PKTK, Jalan Putra Harmoni, Putra Haid, Puchong, Selangor. Dalam pada itu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM telah membuat tinjauan ke Ground Zero atau tapak bencana kebakaran gas asli di Pos Kawalan Tempat Kejadian PKTK selain mendengar taklimat mengenai situasi terkini di kawasan sekitar yang terlibat. Lawatan tersebut turut dihadiri oleh Yang Amat Mulia Tengku Datin Paduka Setia, Timbalan Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam Zata Shah binti Sultan Sharafuddin, Pengurusi Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Food Bank Malaysia YFBM, bersama Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Ghazali bin Abdul Rahman, Pengarah APM Negeri Selangor,
Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya serta wakil pegawai dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta pegawai dan anggota APM. Pada 1 April yang lalu, Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA, APM Daerah dan Civil Defence Auxiliary CDA telah digerakkan untuk membawa masuk penduduk Jalan Putra Harmoni, Putra Heights susulan kebakaran paip gas asli baru-baru ini. Penugasan tersebut melibatkan seramai 38 orang anggota yang terdiri daripada pasukan telah digerakkan bersama 6 buah ambulans, 2 buah Hilux dan X-Trail. Penugasan tersebut melibatkan seramai 38 orang anggota yang terdiri daripada pasukan telah digerakkan bersama 6 buah ambulans, 2 buah Hilux dan X-Trail. Dalam pada itu, pasukan APM turut bertugas di Hospital Serdang bagi proses membantu, merawat dan memindahkan mangsa yang tercedera. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pegawai dan anggota yang terlibat. Sebelum menutup kapsul APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan sekitar video sorotan lawatan kerja rasmi Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM ke tapak bencana kebakaran paip gas asli di Pos Kawalan Tempat Kejadian PKTK, Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Puchong, Selangor baru-baru ini. Hanya yang saya di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.